mid-range bertopengkan flagship. Hari tu masa aku unboxing Honor 400 Pro orang lain punya, aku cakap lah dalam video kan best kalau Honor hantar dekat aku satu juga. Sekali diorang terus hantar mat. Cumanya ada beza sikit lah dengan yang aku unbox hari tu. Masih lagi Honor 400 Pro yang sama. Beza dia bila aku check kat bawah ni, color dia. But then sebelum aku start, kalau suara aku macam lain sikit, abaikan. Aku tak tahu kenapa. Tak sakit tekak, tak batuk, tak ada mimpi malam tadi, tiba-tiba jadi gini. Alright. Dapat color silver. Hari tu kalau korang dah tengok video tu dapat warna biru kan. Sekarang ni aku dah jam dah nak suka yang mana. Sebab biru cantik, yang silver ni nampak premium. Sekarang phone ni dah launching, boleh cerita lebih sikit. So prosesor dia Snapdragon 8 Gen 3. Prosesor flagship. Yes, bukan the latest one tapi still powerful. Kamera kalau korang perasan ada 3 biji. Yang Honor 400 biasa ada 2 biji je. So ada satu lens extra untuk telephoto lens. Dan features yang aku tak sabar nak try dekat kamera dia nanti adalah hard mode. Dan kalau kita tahu Honor terutamanya macam Magic series tu kaya dengan AI kan. Yang ni 400 Pro ni pun sama juga. Kaya dengan features-features AI yang aku tak sabar nak try nanti, image to video. So korang nantikanlah aku punya full review lepas aku dah pakai nanti. Tapi kalau korang tak sabar sangat nak beli Honor 400 Pro ni, tadi aku ada tengok dekat Shopee harga dia RM2,699. Kalau korang berminat, aku letak link dekat bio. So itulah first impression aku. Nampaklah yang Honor 400 ni